takbir raya, I don't know why, bila I dengar tu, I rasa sedih. Are we meant to feel sad bila dengar takbir raya? Okay, kalau kita pergi ke tanah-tanah Arab, negara-negara Arab, takbir raya dia tak mendayu. Okay. Takbir raya dia macam pergi perang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh macam tu? Cuma Melayu, especially Nusantara, kita lebih mendayu. Okay. Saya tak ingat dia guna lagu apa dalam Taranum. Jaharkah ke sikah ke saya tak sure. Okay. Kan bukan Nahwan for sure. But dia lebih mendayu. Which is tak salah juga. Sebab sebagai tanda kita bersedih dengan pemergian Ramadan. Okay. Tapi kita happy. Dan bila kita bertakbir ni, saya selalu ingatkan, takbir raya ni kita kena ingat, kita meletakkan Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Contoh kita solat, kita akan takbir Allahu Akbar kan. Masa tu Allah Maha Besar. Yang lain semua kecil. Manchester United kecil, Arsenal lagi kecil, Liverpool langsung tak ada. Contoh kan. Apa segala kerja kita semua kecil. Sama juga bila Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nothing else matters. Yeah. So kita beraya di atas perintah Allah. Yeah. Kita sambut raya di atas panduan Allah. Kan kita bagi duit raya kerana Allah. Kita buat apa saja kerana Allah. Lillahi ta'ala kan.